Bagaimana jika saya katakan wujudnya sebuah peta purba yang bukan sahaja memetakan seluruh alam semesta, tetapi juga setiap sudut tersembunyi dalam kesedaran diri anda. Peta ini menerangkan bagaimana fikiran menjelma menjadi jirim, materi, bagaimana kasih sayang diseimbangkan oleh ketegasan, dan apakah kedudukan anda dalam keseluruhan rancangan agung ini. Bunyi macam fantasi. Sama sekali tidak. Peta ini benar-benar wujud dan namanya ialah pokok kehidupan kabalistik. Kabbalistic Tree of Life. Hari ini, kita akan memulakan perjalanan luar biasa untuk mentafsir simbol mistik ini. Saya berjanji, menjelang akhir video ini, anda bukan sekadar akan mengetahui tentang 10 Sefirot, tetapi anda akan mula melihat dunia, orang lain, dan yang paling penting, diri anda sendiri melalui lensa sistem yang menakjubkan dan mendalam ini. Bersediakah anda untuk mengintai di sebalik tabir realiti? Sebelum kita memulakan penakian kita di sepanjang pokok ini, mari kita fahami dahulu asal-usulnya. Pokok kehidupan ialah simbol utama Kabbalah, sebuah aliran esoterik purba. Penting untuk difahami, kita tidak akan banyak membincangkan Kabbalah Yahudi yang berunsur keagamaan, tetapi Kabbalah Hermetik atau Barat yang telah menyerap unsur-unsur daripada pelbagai tradisi termasuk tarot, astrologi dan alkimia. Bagi kita, pokok kehidupan bukanlah objek sembahan tetapi model universal atau galif. Bayangkan teori saintifik yang paling rumit tetapi ia dinyatakan bukan dalam formula, sebaliknya dalam satu rajah sahaja. Rajah ini memaparkan laluan emanasi, pancaran, tenaga ilahi yang apabila ia menurun semakin padat, akhirnya mewujudkan dunia fizikal kita. Tetapi yang lebih penting, ia juga menunjukkan jalan sebaliknya. Laluan kembali bagi kesedaran untuk menuju ke sumbernya. Inilah peta perjalanan rohani kita yang sebenar. Inilah perjalanan kita, tetapi bukan dari bawah ke atas, sebaliknya dari atas ke bawah, sama seperti proses penciptaan itu sendiri. Titik yang paling awal, aspek teratas dan paling sukar difahami dalam pohon kehidupan, Tree of Life, adalah Sefira nombor 1, Keter, yang bermaksud mahkota. Bayangkan keadaan sebelum letupan besar, Big Bang. Ia adalah kehampaan mutlak, namun ia menyimpan potensi mutlak untuk segala-galanya. Inilah kewujudan yang murni, tunggal, tidak terbahagi dan tidak mampu dicapai oleh akal kita. Keter adalah sumber utama, tempat segala-galanya berasal dan tempat segala-galanya akan kembali. Di dalamnya tiada bentuk, tiada masa dan tiada ruang. Ia adalah titik singularity, benih di mana seluruh alam semesta akan tumbuh. Dalam pohon kehidupan, kita digambarkan sebagai titik cahaya yang bersinar tepat di atas puncak. Ilustrasi terbaik untuk konsep ini ialah satu titik cahaya yang menyilaukan di tengah kehampaan yang tak terbatas. Titik itu berdenyut perlahan, sedia untuk meletus menjadi penciptaan. Mencuba memahami Keter dengan fikiran adalah seperti mencuba mencedok air lautan menggunakan sudu kecil. Ia hanya boleh dirasai sebagai kehadiran potensi yang murni dan tanpa batas. Dari kesatuan Keter, lahirlah polariti yang pertama, gerakan yang pertama. Ini adalah Sefirah nombor 2, Hokmah atau kebijaksanaan. Jika Keter adalah satu titik, maka Hokmah pula adalah garisan yang terbit dari titik itu. Ia merupakan impuls penciptaan yang pertama, dinamik dan tidak dapat dihalang. Bayangkan tenaga yang murni dan liar, punca utama kepada semua yang wujud. Ini adalah prinsip maskulin yang bersifat aktif. Dalam konteks teori letupan besar, Big Bang, Hokmah adalah letupan itu sendiri, kilauan asal yang memulakan semua proses di seluruh alam semesta.
Tenaga ini sangat berkuasa dan bersifat huru-hara sehinggakan ia tidak mampu mencipta apa-apa dengan sendirinya. Ia hanya boleh meluas tanpa batas. Ia adalah kehendak murni untuk manifestasi, namun belum lagi memiliki sebarang bentuk. Dalam mitologi, hokmah sering dikaitkan dengan gambaran bapa ilahi. Sebagai contoh visual, bayangkan bagaimana daripada titik keter yang bersinar terpancut keluar sinar cahaya yang mempesona atau kilat yang meluru ke dalam kekosongan. Ini adalah daya murni yang sangat memerlukan wadah atau bekas agar ia tidak hilang dan larut menjadi ketiadaan. Kemanakah arah tuju tenaga hokmah yang mengalir deras ini? Ia kemudiannya bertemu dengan sefirah ketiga, iaitu binah, yang membawa maksud pemahaman. Binah ialah wadah agung yang menerima dan memberikan bentuk kepada dorongan berapi, impuls dari hokmah. Jika hokmah mewakili prinsip aktif atau maskulin, maka binah pula adalah pasif atau feminin. Ia adalah ibu agung yang menganugerahkan bentuk kepada sesuatu yang asalnya tiada bentuk. Binah bertanggungjawab mencipta struktur asas, hukum dan batasan yang pertama. Ia ibarat rahim, tempat di mana alam semesta ini dikandung dan dibentuk. Tanpa binah, tenaga hokmah hanya akan kekal sebagai kekacauan mutlak yang tidak berarti. Yang memperkenalkan konsep masa, ruang dan prinsip sebab akibat, causality. Meskipun kedengaran agak paradoks, hakikatnya batasan itulah yang melahirkan manifestasi. Dalam hal ini, jika anda ingin melukis, anda perlukan kanvas yang menghadkan ruang lakaran anda. Untuk mengubah muzik, anda memerlukan not dan rentak yang mengekang bunyi. Binah ialah kanvas dan struktur yang dimaksudkan itu. Bayangkan sebuah sfera yang gelap dan tidak berpenghujung yang menyerap sinaran hokmah yang menyilaukan. Di dalam sfera inilah corak dan struktur pertama bagi pembentukan alam semesta masa hadapan mula mengambil tempat. Setelah membentuk triad pertama, Keter, Chokmah, Binah yang dikenali sebagai peringkat ketuhanan, kita turun ke peringkat realiti seterusnya. Di sini, kita disambut oleh sefira nombor 4, Chesed, yang membawa maksud kemurahan hati atau rahmat. Chesed ialah prinsip peluasan dan pemberian yang tulen dan tanpa syarat. Bayangkan sahaja seorang raja yang baik hati dan pemurah, yang bermurah hati menghadiahkan pelbagai pemberian kepada rakyatnya tanpa menuntut apa-apa balasan. Inilah tenaga pertumbuhan, kelimpahan, optimisme dan belas kasihan. Chesed mahukan segala-galanya hidup, membesar dan makmur. Inilah daya yang mendorong benih untuk bercambah dan sel untuk membahagi. Ia tidak mengenal sempadan dan batasan. Dalam kehidupan kita, Chesed dizahirkan sebagai kemurahan hati, kebaikan, kemampuan untuk memaafkan dan menerima. Namun begitu, sama seperti mana-mana kuasa dalam bentuk tulennya, Chesed boleh menjadi pemusnah. Pertumbuhan yang tidak terkawal adalah seperti penyakit barah. Kedermawanan yang tidak bersempadan pula boleh membawa kepada keletihan sumber. Oleh itu, untuk mencapai keseimbangan, ia memerlukan kuasa yang bertentangan. Sebagai visualisasi, bayangkan sebuah sungai yang penuh dengan air, melimpahi tebingnya dan berhasrat, membanjiri serta menyuburkan segala-galanya di sekitarnya. Dan kini kita mendekati daya yang mengimbangi kemurahan tak terbatas yang dimiliki oleh Hesed. Ini adalah sefira nombor 5, Gvura, yang diterjemahkan sebagai ketegasan atau kekuatan. Jika Hesed adalah pengembangan, maka Gvura adalah pembatasan. Jika Hesed adalah ya, Gvura adalah tidak. Namun, penting untuk menghapuskan satu tanggapan popular. Gvura sama sekali bukan kejahatan. Ia adalah daya yang sangat diperlukan untuk
kewujudan apa-apa sahaja. Ia adalah prinsip pembezaan, penghakiman, disiplin dan penetapan batasan. Gevuralah yang memberitahu sungai Hesed, inilah tebing kamu, jangan melampaui batas ini. Ia membuang semua yang tidak perlu, berlebihan dan sudah tidak relevan lagi. Seorang pakar bedah yang membuang tisu yang sakit untuk menyelamatkan keseluruhan organisma. Itulah tindakan gevura. Dalam hidup kita, ia menjelma sebagai kekuatan kehendak, disiplin diri, kemampuan untuk berkata tidak dan pemikiran kritis. Tanpa gevura, kita akan tenggelam dalam kekacauan dan terlalu mengikut kelemahan diri. Secara visual, gevura boleh digambarkan sebagai seorang pahlawan perkasa yang memakai perisai merah, memegang pedang berapi, berdiri menjaga ketertiban dan keadilan sambil memancung segala yang melanggar keharmonian. Di antara kasih sayang Hesed yang tak terhingga dan kekuatan gevurah yang tegas, terletaklah jantung keseluruhan pohon kehidupan. Ini adalah sefirah ke-6 Tiferet yang bermaksud keindahan atau harmoni. Ia merupakan titik keseimbangan yang sempurna. Tiferet menerima dan mensintesiskan tenaga daripada semua sefirah yang berada di atasnya. Ia bagaikan matahari yang menerangi dan memberikan kehidupan kepada seluruh sistem ini. Jika Hesed adalah raja yang baik hati dan gevurah adalah pahlawan yang tegas, Tiferet pula ialah pemerintah yang bijak dan penuh belas kasihan, yang tahu bila masa untuk menunjukkan rahmat dan bila masa untuk melaksanakan ketegasan. Ia adalah pusat kesedaran kita, jati diri unggul kita, titik pertemuan kita dengan yang ilahi. Di Tiferetlah kita menyedari sifat sebenar dan misi kita dalam hidup. Ini adalah keadaan keutuhan, penyembuhan dan cinta yang berkorban. Dalam tradisi Kristian, tahap kesedaran ini dikaitkan dengan Kristus. Secara visual, Tiferet digambarkan sebagai matahari emas yang bersinar di tengah-tengah pohon kehidupan, menyelaraskan semua pertentangan dan memancarkan cahaya kebenaran dan keindahan. Mencapai keadaan Tiferet bermakna menemui harmoni di dalam diri sendiri dan dengan seluruh alam semesta. Setelah kita melangkah turun dari pusat keharmonian Tiferet, kita tiba di triad berikutnya. Triad yang menguruskan kepribadian dan segala manifestasinya. Sefira nombor 7, Netzach, bermaksud kemenangan atau keabadian. Netzach adalah alam, domain, emosi, naluri, perasaan dan keinginan kita yang paling dalam. Inilah daya intuitif yang tidak terikat, liar dan semula, jadi yang wujud di dalam diri kita. Bayangkan hutan yang liar dan tak terjamah atau lautan yang mengganas. Itulah intipati tenaga Netzach. Tenaga ini terkait rapat dengan seni, muzik, tarian, segala sesuatu yang terbit dari hati, bukan dari akal. Ini adalah aktiviti belahan otak kanan kita. Netzach adalah gairah yang memacu artis, ilham bagi penyair dan kemarahan berseker yang meluap-luap. Ini adalah tenaga cinta dan benci dalam manifestasi murni, sifat kebinatangan yang sejati. Tiada tempat untuk logik di sini, hanya perasaan tulen. Tanpa Netzach, kehidupan kita akan menjadi suram dan hambar, hilang warna dan gairah. Walau bagaimanapun, jika dibiarkan tanpa sebarang kawalan, kekuatan ini berisiko membawa kepada kekacauan dan kemusnahan. Kita boleh membayangkan Netzach sebagai seorang penari yang cantik tetapi liar, sedang berputar dalam tarian ekstasi atau sebagai manifestasi ribut taufan dan keganasan unsur alam. Jika Netzach mewakili alam perasaan, maka pasangannya dan lawan utama Netzach ialah sefira nombor 8, iaitu Hod. Hod sendiri membawa maksud kemuliaan atau keagungan. Hod adalah sfera intelek murni, logik, penaakulan dan komunikasi.
Inilah yang kita panggil sebagai aktiviti otak kiri kita. Jika Netzach itu seorang seniman, Hod pula adalah seorang saintis. Jika Netzach itu hutan belantara yang liar, Hod pula adalah perpustakaan yang tersusun rapi atau kota yang dirancang dengan sempurna. Di sinilah terhasilnya teori, konsep, bahasa, sistem dan teknologi. Ia melambangkan keupayaan kita untuk menganalisis, mengklasifikasikan, menamakan sesuatu dengan tepat dan menyampaikan maklumat. Tanpa Hod, emosi dan naluri Netzach hanya akan kekal sebagai kekacauan yang tidak terungkap. Hodlah yang memberi bentuk kepada semua itu, menyalurkannya menjadi kata-kata, simbol dan formula. Walau bagaimanapun, apabila melampaui batas, Hod boleh membawa kepada rasionalisasi yang berlebihan, kekeringan dan keterasingan daripada perasaan serta realiti. Ia adalah minda yang terperangkap dalam jerangkap konsep ciptaannya sendiri. Secara visual, Hod boleh dibayangkan sebagai seorang saintis di makmal yang dikelilingi oleh buku dan peralatan canggih, atau sebagai rangkaian rumit yang terdiri daripada aliran maklumat yang bercahaya. Jadi, kita sudah ada emosi Netzach dan intelek Hod. Tetapi, apakah yang menyatukan dan menggabungkan kedua-dua elemen ini? Peranan ini diserahkan kepada Sefira nombor 9, iaitu Yesod, yang bermaksud asas atau dasar. Yesod adalah asas kepada kepribadian kita, namun ia bukanlah tanah yang padu atau kukuh. Ia adalah satah astral, dunia mimpi, imajinasi dan alam bawah sedar. Bayangkan Yesod sebagai cermin yang sangat besar. Ia memantulkan dan mencampurkan ke semua tenaga daripada sefira di atasnya. Di sinilah intelek Hod bertemu dengan emosi Netzach, lalu melahirkan imej, simbol dan arketip. Yesod adalah kilang impian, pusat simpanan segala ingatan, kompleks peribadi dan juga keinginan kita yang terpendam. Ia juga merupakan pendua ethereal double kepada badan fizikal kita, matriks tenaga yang menjadi acuan pembinaan fizikal kita. Semua yang perlu dimanifestasikan dalam dunia fizikal akan dibentuk terlebih dahulu pada satah Yesod. Justeru, kerja yang melibatkan imajinasi, mimpi dan alam bawah sedar adalah amat penting. Secara visual, Yesod idealnya diwakili oleh imej bulan, yang mana ia bersinar bukan dengan cahaya sendiri, tetapi dengan cahaya pantulan daripada matahari Tiferet sambil mengawal pasang surut lautan dalaman kita. Kini, kita telah sampai ke penghujung perjalanan kita menuruni pohon hayat ini. Tenaga, setelah melalui kesemua 9 tahap transformasi, kini mencapai titik akhirnya. Sefirah yang ke-10 Malkhut, yang bermaksud kerajaan. Inilah dunia fizikal dan material kita. Segala yang boleh kita sentuh, lihat, dengar dan rasai. Ini adalah kemuncak bagi keseluruhan proses penciptaan. Malkhut sering disebut sebagai pengantin perempuan atau anak perempuan kerana ia menerima pengaruh dari semua sefirot yang lain dan melahirkan realiti yang termanifestasi. Penting untuk difahami bahawa Malkhut bukanlah tempat yang buruk atau rendah. Sebaliknya, ia adalah pentas di mana keseluruhan drama kehidupan dilakonkan. Inilah tempat roh memperoleh pengalaman melalui alam kebendaan. Malkhut tidak memiliki cahaya tersendiri. Seperti Yesod, ia berfungsi sebagai penerima. Tetapi jika Yesod adalah alam gambaran atau imej, Malkhut pula adalah alam bentuk. Dan dari titik inilah, dari titik yang paling padat ini, bermulalah perjalanan pulang, jalan pendakian, jalan kesedaran dan jalan kembali kepada sumber yang utama. Image visual untuk Malkhut ialah planet bumi kita ini dengan segala kepelbagaian dan keindahannya. Kita telah mengupas 10 sepirot. Namun, persoalannya, adakah itu sahaja? Ya, di antara triad ilahi,
yang terdiri daripada Keter, Chokhmah dan Binah dan triad etika, Chesed, Gevurah dan Tiferet, tersembunyi sesuatu yang tidak dianggap sebagai sepirah dalam definisi konvensional. Inilah da'at yang diterjemahkan sebagai pengetahuan. Da'at adalah sepirah yang gaib, yang tersembunyi. Ia sering digelar jurang, the abyss. Ia bukanlah lokasi fizikal, tetapi suatu keadaan kesedaran, titik pertemuan di mana semua pertentangan bersatu dan pemisahan antara diri dan bukan diri lenyap. Da'at mewakili pengetahuan yang diperolehi melalui pengalaman terus, bukan sekadar melalui kecerdasan atau akal. Ia adalah hasil penyatuan harmonis antara Chokhmah dan Binah. Menyeberangi jurang da'at dianggap sebagai salah satu ujian paling berat dalam perjalanan rohani. Ini menuntut kita untuk melepaskan sepenuhnya ego, meninggalkan semua konsep dan pegangan peribadi serta menyerah kepada aliran kewujudan. Bagi kebanyakan individu, pengalaman ini dirasakan seperti kematian rohani sebelum mencapai kelahiran baharu. Dan bertindak sebagai jambatan penghubung antara dunia ilahi dan alam ciptaan. Secara visual, kita boleh membayangkannya sebagai pusaran atau portal yang menyerap masuk segala bentuk dan makna, meninggalkan kesedaran yang murni. Setelah kita mengenali kesemua sefirot, mari kita telaah struktur keseluruhan pohon kehidupan ini. Anda mungkin perasan bahawa sefirot tidak tersusun secara rawak. Sebaliknya, ia membentuk 3 turus menegak atau 3 tiang utama, turus di sebelah kanan, yang terdiri daripada sefirot Chokhmah, Chesed dan Netzach, dinamakan tiang belas kasihan. Ini mewakili prinsip yang aktif, maskulin dan sentiasa mengembang. Tenaga mengalir dengan bebas di sini. Ia bersifat memberi, meluaskan dan mengisi. Ia adalah daya tanpa bentuk. Bayangkan tiang ini sebagai pedal minyak di alam semesta. Ia sentiasa mengatakan, ya, sentiasa mencari pengembangan yang lebih besar. Individu yang didominasi oleh tenaga tiang ini cenderung optimistik, pemurah dan penuh semangat. Pada masa yang sama, mereka boleh menjadi impulsif, tidak praktikal dan kurang berdisiplin. Mereka mudah memulakan sesuatu tetapi sukar untuk menyelesaikannya kerana kekurangan struktur. Secara visual, tiang ini boleh digambarkan sebagai turus putih yang bersinar, penuh dengan cahaya dan tenaga yang melimpah keluar. Bertentangan dengan tiang belas kasihan, wujudlah tiang sebelah kiri. Ia terdiri daripada sefirot Binah, Gevurah dan Hod dan dinamakan tiang ketegasan. Ini adalah prinsip yang pasif, feminin, bersifat mengekang dan membentuk. Di sini, tenaga menerima, membatasi dan menyusun struktur. Ia adalah bentuk tanpa daya. Jika tiang kanan adalah pedal minyak, maka tiang kiri adalah pedal brake dan steering. Ia berfungsi mengatakan tidak, menetapkan undang-undang dan menentukan sempadan. Penting untuk kita jelaskan sekali lagi, mitos bahawa ketegasan bermakna kejahatan perlu disangkal. Tanpa tiang ini, alam semesta akan menjadi letupan tenaga yang huru-hara. Dialah yang membolehkan proses penciptaan wujud. Individu yang dominan dengan tenaga tiang ini biasanya rasional, berdisiplin dan mampu melakukan analisis yang mendalam. Tetapi mereka mungkin terlalu kritis, pesimis, dingin dan cenderung untuk membatasi diri. Mereka kekurangan daya hidup dan spontanitas. Secara visual, tiang ini boleh dibayangkan sebagai tiang hitam yang kaku, yang menyerap cahaya dan memberikan bentuk yang jelas kepada segala-galanya. Kebenaran, seperti biasa, terletak di tengah-tengah. Di antara tiang belas kasihan dan tiang ketegasan, terbentanglah tiang tengah.
Ia terdiri daripada Sefirot, Keter, Tiferet, Yesod dan Malhut, dan kadangkala turut dikaitkan dengannya. Inilah tiang keseimbangan dan kesedaran. Ia adalah laluan keharmonian yang menyatukan dan mengimbangi ekstrim tiang kanan dan tiang kiri. Ia ibarat tulang belakang pohon kehidupan dan merupakan jalan pintas menuju penaikan rohani. Bergerak melalui tiang tengah bermakna kita tidak terjerumus ke dalam ekstrem pengembangan tanpa batas atau batasan yang kaku, tetapi sebaliknya, kita menemui imbangan di antara kedua-duanya. Ini adalah jalan kesedaran, di mana anda tidak sekadar bertindak balas terhadap dorongan tiang kanan atau konsep tiang kiri, tetapi anda bertindak dari pusat hakikat diri anda yang sebenar, iaitu Tiferet. Ia adalah laluan untuk mencapai keutuhan diri. Secara visual, tiang tengah boleh dibayangkan sebagai tiang emas atau pelangi yang berfungsi sebagai paksi seluruh ciptaan. Ia menyambungkan yang tertinggi dengan yang terendah, menghubungkan roh dengan jirim. Struktur pohon kehidupan menjadi semakin mendalam apabila kita sedar bahawa ia menghuraikan bukan hanya satu tetapi 4 alam yang wujud secara serentak dan saling meresapi. Alam yang paling tinggi, paling halus dan paling hampir dengan sumber agung adalah Atzilut, alam arketip atau pancaran emanasi. Alam ini sepadan dengan 3 Sefirot. Yang pertama, Keter, Chokhmah dan Binah, walaupun dalam beberapa sistem ia hanya dikaitkan dengan Sefirot yang pertama sepenuhnya, iaitu Keter. Inilah alam idea murni, rancangan ilahi, tempat segala-galanya wujud dalam bentuk potensi yang suci. Ia ibarat idea agung seorang seniman yang belum lagi menjelma, bahkan belum menjadi lakaran kasar. Di sini tiada bentuk, hanyalah dorongan kehendak yang murni dan membara. Unsur alam ini adalah api. Bayangkan pohon kehidupan yang terbentuk daripada api ilahi yang suci dan sangat terang, cahaya yang tidak tertahankan. Itulah alam Atzilut, alam di mana diri dan Tuhan adalah satu kesatuan. Apabila kita merendahkan diri ke satu tahap ketumpatan di bawah, kita akan tiba di alam Bri'ah, iaitu dunia penciptaan. Alam ini bersesuaian dengan 3 Sefirot yang berikutnya, Chesed, Gevurah dan Tiferet. Di sinilah idea-idea arketip dari alam Atzilut mula terbentuk, mengambil garis kasar yang pertama, yang paling halus. Ini adalah dunia para malaikat agung, dunia akal tulen, pure intellect, dan hukum-hukum sejagat. Jika alam Atzilut adalah idea yang tersimpan di benak seorang seniman, maka alam Bri'ah ialah lakaran pertamanya. Sketsa awal yang jelas menunjukkan komposisi dan keseluruhan konsep. Alam ini adalah tempat di mana kehendak yang esa dipecahkan kepada prinsip-prinsip kreatif yang lebih nyata. Unsur bagi alam ini ialah udara. Bayangkan pohon kehidupan yang ditenun daripada awan, ringan, jernih dan bersifat intelektual. Inilah dunia konsep-konsep agung, tempat lahirnya undang-undang fizikal dan metafizikal yang universal. Sebuah wahai dunia pemahaman murni tanpa sebarang pewarnaan emosi. Meneruskan penerokaan kita kini memasuki alam Yetzirah, iaitu dunia pembentukan. Ia sejajar dengan Sefirot, Netzach, Hod dan Yesod. Di sini, konsep-konsep abstrak dari alam beriah mula dihidupkan, diisi dengan emosi dan imej. Ini adalah dunia astral, tempat kediaman pangkat-pangkat malaikat, dan dunia yang merangkumi perasaan serta imajinasi kita. Jika beriah diibaratkan sebagai lakaran kasar, Yetzirah pula adalah kanvas yang telah dicat dengan warna-warna terang. Namun masih belum dipasang pada bingkai, ia adalah alam bentuk yang belum lagi menjelma secara fizikal.
Di sinilah bersemayamnya mimpi, ketakutan, harapan dan keinginan kita. Elemen bagi alam ini adalah air, yang sangat sesuai menggambarkan sifatnya yang cair, mudah berubah dan penuh emosi. Bayangkan pokok kehidupan, Tree of Life, yang terbentuk daripada aliran air yang berkilauan, di mana bentuk-bentuk sentiasa berubah dan mengalir antara satu sama lain. Inilah dunia jiwa, alam pengalaman subjektif kita. Akhirnya, alam yang paling padat dan paling nyata di antara empat alam ialah Asya, alam tindakan atau alam material. Ia sepadan sepenuhnya dengan satu Sefirot, iaitu Malkhut. Di sinilah segala sesuatu yang telah melalui tiga alam sebelumnya mendapat penjelmaan fizikal dan terakhirnya. Ibarat lukisan dari alam Yetzirah yang dimasukkan ke dalam bingkai dan digantung pada dinding. Inilah alam yang kita rasai dengan 5 deria kita. Alam di mana idea dan perasaan diterjemahkan menjadi tindakan dan objek yang konkret. Unsur alam ini ialah bumi. Bayangkan pohon kehidupan yang diukir daripada batu atau yang tumbuh dari tanah, kukuh, stabil dan bersifat kebendaan. Penting untuk kita fahami bahawa keempat-empat alam ini wujud serentak. Saat ini, semasa anda membaca ini, anda berada dalam alam Asya, tubuh anda, mengalami perasaan di alam Yetzirah, memahami konsep di alam Briyah, yang terhubung dengan percikan ilahi di alam Atzilut. Kita sudah pun mengkaji Sefirot, tiang-tiang dan alam-alam. Namun, apa sebenarnya yang menghubungkan semua elemen ini? 22 garisan atau jalur yang mengikat Sefirot antara satu sama lain. Setiap jalur ini sepadan dengan salah satu daripada 22 huruf abjad Ibrani dan juga salah satu daripada Arkana Major Tarot. Ia adalah alam semesta yang berasingan dan luas untuk dikaji. Jalur-jalur ini bukanlah sekadar garisan pada sebuah raja. Ia adalah saluran tempat mengalirnya tenaga dan yang lebih penting bagi kita ia adalah tahap-tahap transformasi psikologi dan rohani. Pergerakan dari satu sefirah ke sefirah yang lain bukanlah lompatan serta-merta. Sebaliknya ia adalah proses, suatu kerja yang dilambangkan oleh jalur yang berkaitan. Contohnya, jalur dari Malkut, dunia fizikal, ke Yesod, alam bawah sedar, sepadan dengan Arkana Tarot, The World, dunia, melambangkan penamat satu kitaran dan permulaan kitaran baru yang lebih bersifat dalaman. Manakala, jalur dari Tiferet, diri agung, ke Keter, sumber punca, pula adalah laluan transformasi yang paling kompleks dan paling tinggi. Amalan kerja jalur, path working, adalah perjalanan meditasi melalui laluan-laluan ini untuk mengintegrasikan pengajaran dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Mengapa semua ini penting? Bagaimana kita nak aplikasikan sistem abstrak yang kompleks ini dalam kehidupan seharian kita? Pohon kehidupan pertama sekali berfungsi sebagai alat diagnostik. Kita boleh aplikasikan peta ini kepada mana-mana situasi atau personaliti diri sendiri untuk mengenal pasti kawasan yang ada ketidakseimbangan. Contohnya, anda syarat dengan idea dan semangat yang meluap-luap, netzach, tapi tak pernah berjaya siapkan apa-apa. Besar kemungkinan anda kurang struktur dan disiplin yang diwakili oleh Hod atau anda terlalu keras terhadap diri sendiri dan orang lain, sentiasa menghukum dan mengkritik Ghafurah. Barangkali anda perlu memupuk sifat ihsan dan penerimaan Chesed. Selain itu, pohon kehidupan boleh dijadikan panduan meditasi. Dengan memvisualisasikan diri anda di dalam sefira tertentu, anda boleh menyelaraskan diri dengan tenaga dan sifat-sifat sefira tersebut. Seterusnya menyerap kualiti itu ke dalam kehidupan anda. Anda juga boleh mendaki pohon ini melalui setiap sefira secara berurutan.
Ini merupakan amalan yang sangat berkuasa untuk mencapai kesedaran diri dan pertumbuhan rohani. Bukan hanya simbol purba, tetapi satu sistem hidup yang aktif dan berfungsi untuk mentransformasikan kesedaran kita. Jadi, kita telah menamatkan satu perjalanan yang agung. Kita telah mengharungi jalan ini bermula dari sumber tunggal yang tidak dapat difahami di Keter melalui kelahiran kekutuban, polarity, melalui keseimbangan kasih sayang dan ketegasan, melalui dunia emosi dan akal, hinggalah ke dunia fizikal kita yang padat di Malkhut. Kita telah melihat bahawa pohon kehidupan bukan sekadar rajah yang cantik. Ia adalah peta fraktal realiti yang menerangkan segalanya, daripada penciptaan galaksi sehinggalah kepada cara kita membancuh secawan teh. Ia adalah bahasa sejagat yang digunakan oleh alam semesta untuk bercakap tentang dirinya sendiri. Namun, perkara paling penting ialah peta ini tidak menerangkan apa-apa yang luaran. Ia menerangkan tentang diri anda. Setiap sefirot, setiap laluan adalah aspek kesedaran anda sendiri. Dengan mengenali pohon kehidupan, anda mengenali diri anda. Ia adalah cermin yang memantulkan jiwa anda dalam segala keagungan dan kerumitannya. Terima kasih kerana telah menempuh perjalanan ini bersama saya. Jika video ini membuka sesuatu yang baharu untuk anda atau membuat anda berfikir, jangan lupa tekan butang suka, like dan langgan saluran ini supaya kita dapat meneruskan kajian kita bersama-sama. Dan kini, soalan saya kepada anda, sefirot manakah yang paling bergema dengan anda pada masa ini? Dalam tenaga yang mana satukah anda mengenali diri anda atau situasi kehidupan anda sekarang? Kongsikan di ruangan komen. Saya tidak sabar untuk membacanya.